Halo. Cik Mat. Ni Cik Mat. Surat tadi semua saya dah post. Kereta Cik Mat saya suruh budak-budak kat bawah tu cuci. Semua dah bersih. Ni macam berkilat tengok. Ya Cik Mat? Apa hal pula ni yang berencik-encik ni? Ini kan kat pejabat. Tentu kena hormat sikit. Kalau kat rumah tu lain lah. Ni ada apa-apa tugas lain yang boleh saya buat ni Cik Mat? Ya Cik Mat? Apa hal ni? Macam kereta susah nak start enjin ni, kenapa ni? Tak ada apalah Mat. Ni Oh dah. ada masalah kecil je lah. Apa kena nama. Berapa pula? Cepat tangkap. RM5. RM5? Ada kau RM5. Ada? RM50. RM50? Ya. Boleh lah. Kau ni dah bertunang. Tak lama lagi nak kahwin. Ingat-ingatlah sikit, belajarlah simpan duit. Jangan asyik nak minjam saja, esok nak kenduri macam mana? Alah, kau nak kasih-kasih lah Mat. Ni kau nak bersyarah-syarah pula. Mentang-mentang lah gaji kau besar, tak macam aku. Kau nak bully-bully aku pula. Kasih je lah. Dah lah tu. Janganlah nak merajuk macam budak-budak. Buruk rupa kau tu. Tak nak lah. Kasih macam tak ikhlas saja, tak nak aku. Tak nak sudah. Mak, jangan mak. Aku nak. Macam ni lah kawan. Tak apa, Cik Mat duduk. Biar saya bawakan kopi untuk Cik Mat ya. Tak payah. Jangan nak sibuk-sibuk. Ni Lias, aku nak tanya dengan kau ni. Bil telefon direct line ni dah tinggi Lias, dah melambung. Yang dekat rumah tu satu hal pula. Engkau ni dah bertunang, asyik main girlfriend ke? Tak ada Mat. Dah tak ada. Apa yang dah tak ada dah. Apa sejak aku bertunang ni, semua dah tak ada. Semua aku dah buang dah. Apa buang? Tak ada girlfriend, kau tengok. Kan biasa ada buku telefon. Dah tak ada buku telefon dah. Tak ada. Gimana? Tak ada dah. Zok. Tak percaya pula. Emma. Abang Lias ni tak batuk betul lah. Kata semalam nak kurang Emma. Emma tunggu sampai ke 10. Abang tak datang.